Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta yang tak banyak masalah tetapi mewah, unik second hand. Seperti yang kita maklum, kereta-kereta mewah ataupun kereta-kereta premium ini pastinya cost bikingnya agak tinggi. Untuk 5 kereta yang disenaraikan dalam video ini, cost bikingnya tidaklah murah sama seperti kereta ekonomi biasa, tetapi tidaklah semahal cost bikingnya seperti kereta-kereta premium yang sama level dengannya. Ada beberapa sebab yang jentera-jentera ini rendah cost bikingnya, walaupun di mata orang ia tak nampak luxury ataupun premium lagi. Lebih tepat lagi, ianya tidak dimamah usia lagi. Ini kerana ramai lagi yang masih menggunakannya. Pomen biasa pun senang biking dan ketahanan alat ganti walaupun agak mahal sedikit tetapi tetap berpatutan. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita lihat kereta apakah yang disenaraikan kali ini. Pertama, Toyota Camry XV50. Kalau korang hari ini yang nak cari sebuah kereta yang tak banyak drama, buat pomen senang hati bila buka bonet, Camry XV50 ini daripada tahun 2012 sehinggalah tahun 2015, ini antara yang cukup berbaloi untuk dimiliki. Kenapa pula begitu? Bukan sebab tahun sebelum itu tak bagus dan tahun selepas itu tak bagus. Untuk tahun sebelum itu, harga untuk repairnya agak tinggi sedikit. Maklumlah, kereta dah tahun lama. Manakala untuk tahun yang selepas itu, iaitu tahun 2015 ke atas, mungkin harga kereta tersebut agak mahal lagi pada hari ini. Saya boleh katakan Camry XV50 ini antara pilihan yang paling selamat bagi segmen D mewah pada pilihan anda. Pertama sekali, kita lihat Camry generasi ini menggunakan enjin 2.0 liter dan 2.4 liter dalam versi NA, bukan turbo. Dan ianya tidak menggunakan transmisi CVT, makna kata lebih selamat lagi untuk dimiliki sebagai sebuah kereta second hand. Selagi korang tukar minyak hitam ataupun servis on time, enjin ini mampu berjalan ratusan ribu kilometer lagi tanpa buat anda pening kepala. Untuk gearbox 6 speednya ataupun 6 kelajuannya memang jenis yang tahan lasa ataupun bukan jenis yang cepat panas. Tapi ada isu jugalah masa mula-mula ianya keluar dulu. Gearbox 6AT ini ada isu torque converter ataupun dipanggil sebagai enjin gegar semasa tukar gear. Tapi kalau tak silap saya, Toyota pernah buat recall balik tentang masalah ini. Antara tahun yang mengalami masalah sebegini bermulanya daripada tahun 2012 sehinggalah tahun 2014. Manakala masuk tahun 2015 ataupun masuk model facelift, produk ini telah pun dibaik pulih. Dan yang terakhir sekali, kenapa Toyota Camry XV50 ini masih berbaloi lagi dimiliki pada hari ini? Ini disebabkan oleh selain daripada harga alat ganti yang masuk akal dan senang dapat, ia antara kereta daripada segmen D yang pentingkan keselesaan penumpang, terutama sekali bila buat perjalanan yang jauh. Kedua, Mercedes W204. Sebelum ini pun banyak kali juga kami nyatakan tentang Mercedes W204 ini antara Continental yang tak banyak ragam. Mercedes W204 bukan sekadar kereta tetapi ia melambangkan simbol prestasi dan gaya yang sebenar. Nilai pada sebuah kereta ini di mata orang ramai tetap relevan lagi sampailah ke hari ini. Untuk video kali ini saya tak nak cerita tentang kelebihan yang ada pada Mercedes W204 ini. Jika korang nak tengok lebih tentang kelebihan serta penjagaan untuk W204 ini, korang boleh klik link dekat bawah. Dekat situ kami sediakan common issue tentang Mercedes W204 ini disertakan dengan harga sekali. Okey, beralih cerita kita tentang Mercedes W204 ini, saya boleh katakan jika korang tanya pomen, 8/10 pomen akan cakap Mercedes W204 ini antara kereta konti yang tak banyak ragam. Harga second hand ataupun harga pasaran terpakai untuk Mercedes W204 pada hari ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM20,000 sehinggalah harga RM50,000, bergantung pada tahun, kondisi serta modifikasi yang dilakukan. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 2008 lagi sehinggalah tahun 2015. Tetapi cadangan saya ataupun suggestion saya, jika korang nak beli Mercedes W204 pada hari ini, ambil varian facelift ataupun varian terakhir iaitu tahun 2012 sehinggalah tahun 2015. Mungkin harganya agak mahal sedikit, sekitar RM30,000 ke RM40,000, tetapi percayalah cost bikingnya tidaklah setinggi tahun lama. Ringkasan yang kita boleh buat tentang Mercedes W204 ini, ia memang terbukti
identiti sebagai sebuah kereta yang mewah, pengalaman memandu sebagai status simbol yang premium, dan pilihan yang bijak untuk mereka mahukan nilai gaya tanpa kompromi. Seterusnya, ketiga, Toyota Mark X. Saya boleh katakan ini antara kereta luxury car dalam bentuk JDM. Toyota Mark ini tidak pernah masuk Malaysia secara rasmi, tetapi ianya masuk secara import penuh unit CBU. Ia mula diperkenalkan pada tahun 2004 sehinggalah tahun 2019. Sepanjang pengeluarannya cuma ada 2 generasi sahaja yang diperkenalkan. Saya boleh katakan kereta mewah daripada segmen D ini merupakan pilihan terakhir untuk Toyota mengeluarkan kereta mewah dalam bentuk rear wheel drive ataupun kendalian belakang. Jentera ini tidak famous di pasaran negara kita disebabkan oleh liter ataupun cc-nya yang agak besar. Antara enjin yang dimasukkan pada Toyota Mark ini bermulanya daripada enjin 2.5 liter, 3.0 liter dan 3.5 liter, kesemuanya enjin VC. Namun kepada korang yang nakkan kelainan daripada kebanyakan orang, ini antara pilihan yang terbaik. Terutama sekali Toyota Mark daripada generasi pertama. Harga hari ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM18,000 sehinggalah harga RM25,000 bergantung pada kondisi. Personally daripada diri saya, Toyota Mark ini antara kereta yang orang akan pandang 2 kali, ditambah pula dengan penggayaan yang lebih kepada luxury premium. Keempat, Volvo XC60. SUV mewah daripada Sweden ini mula diperkenalkan pada tahun 2007 sehingga tahun 2017. Saya percaya pada hari ini ramai orang takut untuk guna Volvo ini, tetapi percayalah, jika korang jumpa pomel yang betul, ini antara SUV yang korang tak akan tengok lagi kereta lain. XV60 yang kita nak tengok kali ini merupakan versi pertama ataupun varian pertama, yang mana mula diperkenalkan pada tahun 2008 sehingga tahun 2013. Harga pasaran hari ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM20,000 sehingga RM40,000 bergantung pada condition. Saya percaya jika korang tengok Volvo daripada dulu lagi sampailah ke hari ini, walaupun harganya hampir setengah juta, namun bentuk bodinya ataupun eksterior luarannya tetap sama ataupun lebih kurang sahaja. Tidak ada perubahan besar sangat yang dilakukan. Ini kerana manufacturer Volvo ini lebih pentingkan teknologi keselamatan dan gaya klasik moden pada sebuah produk mereka. Tak heranlah mereka yang beli Volvo ini, sama ada kereta ataupun SUV, bukan tengok kereta semata-mata tetapi nilai pada sebuah pembuatan. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Ia adalah Toyota Alphard ANH20. Ini merupakan salah satu MPV yang ada dalam list ini. Kenapa Toyota Alphard? Ramai yang mengatakan Toyota Alphard ini mempunyai desain klasik moden. Nampak seperti bos-bos, tidak terlalu agresif seperti Verfire. Daripada segi keselesaan, Toyota Alphard ini lebih mengutamakan keselesaan, terutama sekali bahagian belakang. Manakala daripada segi penjagaan sama juga dengan Toyota Verfire, iaitu EGH20. Tetapi daripada segi harga pula, untuk pasaran second, Toyota Alphard ini agak murah sedikit berbanding Verfire. Harga pasaran hari ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM47,000 sehingga RM65,000 bergantung juga pada condition serta tahun pengeluarannya. Siapa dekat sini pemilik Toyota Alphard ANH20 ini? Cuba korang komen dekat bawah. Okey guys, so kesimpulan yang kita boleh buat dengan 5 kereta mewah yang disenaraikan dalam list ini adalah, ini antara kereta yang korang boleh consider untuk beli untuk nampak mewah dan selesa. Tapi perlu diingatkan, untuk kos baiknya tidaklah semurah kereta ekonomi biasa. Janganlah pula korang nak bandingkannya dengan kos Myvi. Namun untuk kita perlu ada sebagai reward setelah penat bekerja. Alright guys, so saya rasa sampai di sini sajalah video kita untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.